Assalamualaikum, hari ini kita berada di Seremban Golf International. Lubang apa ni? 10? Satu? Lubang satu. Lubang ni pendek je. Target kita ialah pokok yang rimbun kat sebelah kiri tu, dekat bagi track. Second shot tinggal 60 meter je. Senang lah on. Next, hole nombor 2, par 3, distance dalam 175 ni agak mencabar. Dah lah di sepanjang fairway sebelah kiri ni ada kolam. Kanan bagi track pula tu OB. Tawakal je lah. Par 5 ni nampak macam senang, fairway besar. Tapi par 5 ni lah sebenarnya yang banyak kita buang stroke. Sebab apa? Sebelah kanan fairway tu pokok-pokok besar berjuntai. So banyak golfer akan aiming belah kiri. Kiri tu rough dia tebal gila. Kalau pergi sana memang susah nak jumpa. Lain kali kalau saya nak main kat lubang ni, saya tee off dengan 3 wood je. Jadi bola kita kat fairway. Main rendah sikit pun tak apa. Lubang 4 ni cabaran dia lain sikit. Advantage lah pada siapa yang pandai main fade. Sebab apa? Banyak orang akan aiming left fairway. Bila left fairway, dia akan borrow fairway. So jauh lah nak pergi ke green. Mungkin dalam 200 meter lagi. Siapa yang pandai main fade, dalam 15, 16 boleh sampai green. Tapi masalah pula, cabaran lain sebab apa? Tepi green sebelah kiri tu ada kolam. Jadi kena aiming kanan lah. Mujur saya pandai main fade. Lubang 5 ni paling jahat. Ada ke tengah-tengah fairway kat kiri tu ada kolam? Kita yang tak pernah main kat sini nampak cantik je tee off tengah-tengah fairway. Cari-cari tak ada. Masuk kolam lah. Lepas tu depan green belah kanan tu pun ada kolam. Tak pasal-pasal triple bogey lubang ni. Hampir betul. Next, lubang 6, par 5. Par 5 ni agak mudah. Tinggal lagi masa tee off tu jangan ambil kanan sangat, takut tersasar. Sebab kat kanan tu dia ada pond. Bagus tengah lah ataupun kiri sikit. Paling penting second shot semasa kita layout, wajib kena ambil kanan ataupun aiming bagi track. Dekat bagi track tu ada macam bonggol sikit kat situ. Sebab apa? Dekat kiri tu ada pond, bahaya. Layout saya menjadi kat tempat yang saya nak pergi tu ngam-ngam 100 meter. Senang lah nak on sebab tinggal 100 meter je lagi. Lubang 7 ni tak kisah kat mana-mana pun boleh tee off. Sama ada kiri, kanan, tengah, fairway dia besar. Cuma masalah second shot je. Sebab depan green belah kanan tu ada pond. Jadi untuk main safe kena wajib main attack sebelah kiri green. Lubang 8 ni agak senang, tak ada banyak sangat halangan. Fairway pun nampak lurus saja. Second shot pun macam senang. Tapi seelok-eloknya kalau nak miss lah, miss depan green. Jangan miss kanan green ataupun kiri green. Susah nak chip. Par 3 ni jangan ikut distance yang ditulis dekat marker tu. Apa yang diberitahu oleh KD, main distance 185 meter, attack kanan green. Kiri bahaya sikit. Sebab apa? Kalau silap-silap, kalau bola tu draw ataupun hook, boleh OB. Lubang 10 ni cabaran dia masa nak tee off.
memang mendebarkan. Kalau terkucil belah kanan, masuk air. Kalau terkucil belah kiri, OB. So, tidak boleh tidak kena main tengah-tengah fairway. Kalau tak yakin kita punya driver boleh lurus, baik 3 wood atau 5 wood, main 3 on. Target kita ialah pokok yang seakan-akan huruf Y di kiri fairway tu. Ambil sedepa belah kanan dia. Bila bola kita kat fairway, second shot dah tak ada masalah dah. Par 5 lubang 11 ni adalah par 5 yang agak mudah. Wajib par. Tee off kat mana-mana pun boleh. Kiri ke, kanan ke, janji fairway. Chances nak 2 on tu agak apa, ada harapan lah. Tinggal lagi kalau kita punya third shot tu dalam 100 meter, kena ambil extra 2 club. Punch bodoh je. Sebab apa kita susah nak follow through bila uphill lie tu. Par 3 lubang 12 ni dalam distance 185, kena carry air bawah tu, ada gaung besar. Buat tak nampak je. Cara main lubang ni, kalau tak yakin boleh on the green, kita attack bukit belah kanan tu. InsyaAllah kalau ada rezeki daripada bukit tu, dia boleh tendang ke kiri terus on the green. Lubang 13 ni dicipta untuk orang yang pandai main draw. Kalau setakat main lurus je, jangan ambil driver. 5 wood pun dah cukup. 5 wood saya, second shot tinggal 1-2 je. Lubang 14 ni cantik untuk orang yang pandai main bola fade. Kalau center fairway, nak main center fairway, kena main left fairway. Saya pula terdraw borough fairway lah. Susah lah second shot nak nampak. Andai kata bola kita di tengah-tengah fairway, target kita ialah di kiri green. Sebab apa? Dekat kanan green tu kita nak kena carry bunker, agak susah. Kalau on pun dia keluar balik. Lebih baik kita main kiri green. Kiri green tu clear, tak ada apa. Kalau shot the green pun kita boleh chip. Par 3 lubang 15 ni mental kena kuat. Sebab kita nak carry pond. Nampak sayup je green kat bawah tu. Kita main distance strength 145 meter. Lubang 16 ni blind hole. Kita tak nampak apa ada kat depan. So lubang ni kena main tengah-tengah fairway. Jangan ambil kanan. Takut bola kita ke kanan terus. OB sekarang. Second shot attack kiri green. Tak on pun tak apa. Jangan miss belah kanan. Bahaya. Dengan gaung dan bagi track, silap-silap boleh hilang bola. Lubang 17 ni fairway dia besar. Cuma jangan tee off terlalu kiri atau terlalu kanan. Boleh OB yo. Cuma masalah kita punya second shot, tak ada satu tempat pun yang flat. Semua condong ke kiri. Panggil apa tu? Ball below the feet. Memang susah nak pukul dan kena kurangkan 2 club. Ada coach di YouTube kata kalau dapat lie macam tu, kaki kanan kita ke belakang, saya pukul tetap bola top. Last hole par 5 ni agak mudah. Tee off tak kisah di mana-mana pun. Janji second shot kita kena pandai letak bola. Kat mana target kita? Dekat marker 100 meter sebelah kanan dekat bagi track tu. Situ tempat terbaik untuk kita layout. Jangan lupa third shot kena ekstrakan 2 club. Kalau kita teropong nampak 100, main distance 120, punch je. Macam kita punch bola di bawah pokok. Sebab uphill lie, susah kita nak follow through. Perkongsian ni bukan apa, sebab saya main kat sini 3-4 tahun sekali.
Bila datang sini dah lupa dah macam mana layout dia. So bila tengok video ni ingatlah balik nak main macam mana kan. Sekadar nota beraudio dan bergambar. Senang nak ingat nanti lain kali nak main kat sini. Anyway, terima kasih lah siapa yang tengok sampai habis. Saya ni tak pandai main. Swing saya swing cagu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.